dia sampai dia balance. Dan satu lagi, bila kita buat lifting, no hand. Touching pada load pada no hand. Dipanggil no hand policy. Tak boleh. That's why saya kata kita kena beli full stick. Untuk control. Jadi kalau macam kita nak buat dalam air ni, full stick tu kena yang apa ni, yang adjustable punya, apa ni dipanggil teleskopik punya, dia laras ni. Jadi kalau dah kita down, macam tadi kita tengok dia sengit sikit lah. Maksudnya dia kena jadi apa ni? Okey kan? Jadi okey, tapi dia masih lagi pusing. That's why kita kena ada pusing tadi. Untuk elakkan dia punya tu. Ini kan naik. Okey. Okey, nanti kita nak buat ni. Mana ni? Ini dah balance lah. Dah balance lah. Baru balance tu. Jadi kalau kita nak balance, kita down dulu baru kita adjust. Jangan masuk diri pegang macam ni. Nanti kita pergi tangan habis. Jadi untuk mengelakkan apa benda ni, berpusing dan sebagainya, kita akan guna ni lah. Tali ni dia ada pula cara-cara nak ikat lah. Kan? Cara-cara nak ikat ada yang reef knot, ada yang apa benda ni? FG knot. FG ni. Jadi yang biasanya saya guna macam ni lah. Ini untuk kontrol dia. Tali ni kurang-kurangnya daripada ni kurang-kurangnya 3 meter. Kita kena duduk 3 meter. Jadi kita makin dekat tali ni 3 meter. Semua objek ke cik? Kalau kapal besar tak kena ikat tali tu. Kapal besar pun kalau kena buat lifting memang kena ada tali. Nak tali berapa orang tadi? Ramai lah. Kena ada tu ada 2 tali, ada 4 tali. Tengok position apa ni, tengok itu. Tapi ada setengah dalam plan. Contohnya tak, tali ni dia tak required. Sebab apa? Dia banyak saca, dia akan ada masalah. Tapi kalau dalam kes-kes macam ni, biasanya lebih kepada full stick. Kalau kapal besar 3 meter juga jarak? Yes, 3 meter. Minimal jarak safety dia kita kena away 3 meter. Dalam itu. Tapi kalau OTC ni, sekurang-kurangnya daripada ni kita kena 1.5. Dia ada one handstand. One handstand macam ni. Sekurang-kurangnya. Jadi biasa saya duduk macam ni, kita away lagi satu step. Tapi kalau kita dealing dengan macam contohnya RTC tadi yang tuan nak beli tu, pokoknya 3 meter away. Okey. Apa lagi? Nak campak dah lah? Boleh. Jangan bagi dia tu. Dah, jom. Dah. Jauh sikit, sana sikit. Apa boleh kat sana sikit? Boleh kat sana sikit tak pun? Kan berlanggar ni. Boleh sana sikit tak? Dah sana dah. Okey. Dah je pun.
Cik Jamal nak panggil juga. Orang kan cendol kan. Aduh. Jangan ikut. Nah. Tapi tak salahkan dia. Macam di atas tu dah, overflow je, tak boleh di sungai. Tapi kalau barang tu nak jawatan, ada. Ni, sana ya. Kalau macam ni, ada tu. Tapi cara macam kata lah puli, sat puli ya, dia kata sat puli. Tapi kalau less orang, maknanya tak ada bising sangat lah dalam segi rigid ni. Tapi dari segi great operation tak boleh. Dia memang tak boleh lah. Lagi pun kat sini institusi lah. Sikit ni, cepat ni, sikit. Dua tangan ni. Dua tangan ni.